maksud family planning ni sebenarnya dari sudut perubatan, and then kenapa family planning ni penting, especially for pasangan yang baru kahwin, nak kahwin dan baru kahwin lah. Family planning ni sebenarnya satu topik yang sangat tabu. Tabu. Maafkan saya. Kira orang dia macam tak cakap. Dia memang caption benda lain. Kira orang tak cakap secara general lah. Orang tak cakap secara openly. Orang tak kata family planning pakai apa Tak ada. Orang tak ada sembang kedai kopi pasal benda-benda macam tu. Sebabnya kita Melayu especially, kita rasa benda tu satu yang segan nak cerita. Satu, privacy. Benda-benda dalam kain lah senang cerita. Tapi kalau dari definisi, family planning ni maksudnya the ability of individual untuk dapatkan berapa jumlah anak yang dia nak dengan berapa jarak kehamilan dari satu anak ke anak yang lain. Macam tu lah. So, dua benda, jumlah anak dan jarak kehamilan tu. Itu daripada WHO punya definition. Kalau family planning kita selalu sebut tu sebenarnya orang katanya sebenarnya kaedah lah. You pakai kaedah apa. Tapi itu pun tabu juga untuk dibincangkan sebenarnya. Tapi saya rasa pasangan yang tak kahwin, belum kahwin ataupun dah kahwin, dah ada anak, patut bincangkan benda ni secara berselindung. Jangan berselindung. Dia macam terbuka dengan pasangan you lah. Dengan pasangan lah. Jangan dengan pasangan orang lain. Dengan pasangan. Pelan kawan, semuanya mudah.